Hello guys, selamat pagi guys. Hari ni kita nak masak ulat sagu guys. Bahan-bahan dia macam biasa guys. Apa tu? Bawang putih dengan merah, halia dengan cili je guys. Okey, pertama kali kita masukkan bawang guys. Bawang, halia, cili. Itu campuran dia guys. Setelah bawang dah hangus sikit, kita masukkan ulat sagu guys. Lepas tu kita balikkan. Okey, lepas tu saya masukkan sedikit langkau guys. Langkau Sarawak. Kita bubur sikit je untuk supaya dia jadi wangi guys. Lepas tu kita masukkan sos tiram guys. Saya pakai sos tiram ni guys. Kemudian saya masukkan kicap manis guys. Masukkan sedikit je guys. Okey, cukup. Okey, lepas tu kita masukkan Ajinomoto. Kita rasa ni. Okey guys, setelah beberapa minit guys, ini hasilnya guys. Ulat sagu guys. Sedap dimakan guys. Dengan nasi panas. Okey, sekian.